salam sejahtera. Nama saya Suraya binti Kamarudin, Pengarah Urusan Aradah Wellness Center, sebuah pusat rawatan tradisional Melayu yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya telah berada dalam industri ini sejak tahun 2010, bermula di Pulau Pinang dan kini beroperasi sepenuhnya di Kuala Lumpur. Kami bermula secara kecil-kecilan, bergerak dari rumah ke rumah dan membuka booth di pelbagai acara. Alhamdulillah, kini kami telah berkembang menjadi pusat rawatan tetap di Segambut Dalam Kuala Lumpur dan Sungai Besar Selangor yang menerima pelanggan di seluruh negara. Ramai individu hari ini, lelaki dan wanita tidak memberi perhatian yang sewajarnya terhadap kesihatan fizikal dan emosi mereka. Ramai yang tidak sedar bahawa stres, keletihan dan kurangnya penjagaan diri menjadi punca utama masalah kesihatan yang semakin meningkat. Kami di sini menawarkan rawatan pemulihan secara holistik berasaskan urutan tradisional Melayu, terapi bekam sunnah, terapi herba, konsultasi percuma serta penggunaan produk berasaskan gamat, herba dan juga sunnah. Kami bukan sekadar memberikan rawatan fizikal tetapi pengalaman pemulihan menyeluruh. Kami juga dalam usaha melahirkan lebih ramai terapis profesional dan beretika yang mampu membawa nilai rawatan tradisional Melayu ini ke peringkat antarabangsa. Buktinya, kami telah berjaya memasuki pasaran di Kuwait dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan di sana. Kini, dengan mengikuti bengkel intensif DOM Digital, kami yakin dapat memperkukuhkan strategi pemasaran digital kami. Melalui pembinaan laman web bersama Spree Commerce, ia bahkan menjadi medium penting untuk memperkenalkan jenama kami dengan lebih ramai pelanggan di luar sana. Dengan sokongan anda, kami yakin bahawa kami dapat membawa legasi rawatan Melayu ini sehingga ke peringkat global. Terima kasih, Hijrah Selangor. Terima kasih, Spree Commerce.